Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi nasi goreng. Tapi nasi goreng ini lain sedikit. Nasi goreng apa? Korang tengok video sampai habis, kemudian baru komen. Oke, first kita ada nasi. Nasi ini lebih kurang 3 orang makan. Kita ada telur, 4 biji telur. Sini ada bawang putih, bawang merah. Yang penting butter. Kemudian ada ikan bilis. Kita buat nasi goreng butter ikan bilis. Oke. Sebelum tu kita nak copot bahan ini dulu, bawang putih, bawang merah. Bawang merah ni 2 biji. Ni copot boleh, tumbuk pun boleh guys. Masuk dalam. Kemudian ni bawang putih, cili padi. Okey, bahan ni kita copot kasar-kasar sikit ya. Okey. Ni bahan yang kita dah copot. Sekarang jom kita nak masak. First butter. Cairkan butter dulu. Bila butter kita dah cair, masukkan bahan yang kita dah pisah. Tu dia guys. Kita tumis sekejap. Okey guys. Apabila dia dah garing sikit, kemudian kita masukkan telur guys. Okey, kita masukkan telur yang kita dah basuh 4 biji. 1 2 3 4 biji telur. Telur ni terpulang telur masing-masing Telur ayam boleh, telur itik boleh, apa-apa telur pun boleh masuk dalam. Janji basuh dulu ya. Jangan masam, jangan bau masam. Nanti tak basuh dia bau masam guys. Kita goreng sehingga dia masak telur tu. Tapi sederhana, jangan besar sangat. Bila telur kita dah masak, baru kita masukkan nasi. Lebih kurang 4 orang makan. Kita gaul sekejap, bagi iris bati. Nampak tu. Dah menguning lah. Okey, sekarang kita bila dah sebati macam ini, baru kita taruh perasa-perasa dia. Untuk perasa dia, mula-mula kita masukkan ni dulu, ikan bilis. Kemudian serbuk perasa. 1 2 sudu, 3 sudu serbuk perasa guys. Ni chicken stock. Taruh sedikit aji motor, kemudian kecap sotong sikit. Ni perasa dia kita adjust masing-masing ya. Kalau tak cukup masing, kita boleh tambah garam. Kemudian kecap sikit. Baru kita goreng. Buka api. Kita gaul lagi pecah. Bau dia. Bau asap abu. Okey, bila dah masak baru kita tabur daun bawang. Mantap. Okey, boleh kita hidang guys. Sekali baru kita tabur bawang goreng. Berasa. Nasi goreng butter ikan bilis pedas. Okey, selamat mencuba. Macam biasa, follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.